Cara buka pasang kusyen padding helmet SJB Cruiser untuk cuci. Link Shopee helmet cek di description. Skru, pakai screwdriver lepeh. 1, 2. Kiri kanan buka pakai screwdriver lepeh untuk buka visor. Pusing awak arah jam. Satu. Dan sebelah sini pula. Pusing lawan arah jam. 2. Okey, sini boleh saya buka pelan. Ini soket saya masukkan. Soket. Ini jaga kalau buka-buka dia boleh jatuh hilang. Saya masukkan balik kat lubang pertama ni. Okey, yang ada thread lubang kedua. Ada thread lubang kedua. Sama juga sebelah sini. Ini lubang pertama ni dia punya soket pernah jatuh sebelum ni, hilang. Tapi still dia boleh pakai. Yang ada thread tu skru kat belakang ni. Okey. Yang ada thread lubang kedua dari depan. Yang ada soket lubang pertama dari depan. Tapi ini dah hilang soket dia. Skru plastik je. Visor macam ni. Okay, nampak ni, ini ada macam shaft sama. Macam ada batang menonjol tu. Ni 1, ni 2, dan nombor 2. Okey, dia akan main lah untuk buka tutup visor. Okey. Ni boleh cuci juga, buat lap. Cushion ni untuk buka. Dan awal-awal kalau pertama kali buka dia macam ada gam, pelan-pelan. Ni saya dah pernah buka dah sebelum ni. Macam tu. Okey, nanti ingat ini duduk tengah-tengah. Macam dah nak panah ni. Saya pun dah marking juga front dengan marker. Di tengah-tengah nanti lah. Agak-agak. Okey, boleh tarik keluar macam tu. Okey. Ni dalam dia. Ni polystyrene, saya dah marking. Ni front, ni back, supaya tak terbalik lah pasang nanti. Front, sini back. Front saya dah marking. Back pun saya dah marking. Okey, ni boleh basuh lah, rendam. Pakai berus yang halus lah. Sebab pakai berus basah takut sponge dia rosak lah. Okey, ni pun boleh cabut keluar. Okey. Front. Okay, ni boleh cabut keluar sekejap. Okey, untuk bahagian sini dia pegang dengan macam rivet ni. Ni untuk skru tadi. Ini dah hilang dia punya silinder soket tu. Macam rivet lah, macam batu. Ni 1. Kiri kanan ada. Sini pun sama. Ini tak perlu buka lah. Dah boleh basuh lah ni. Pegang kat sini. Cari rivet lah. Ini tempat masuk skru. Ini tempat masuk silinder ni. Okay, ni jaga-jaga lah. Boleh jatuh, hilang lah. Masa nak basuh, buka lah. Dalam tutupnya tu. Okay, buka. Sebab nak basuh, takut hilang nanti. Sebelah sini dah hilang lah. Sini dah hilang, tapi still dia boleh pakai. Satu lagi kat sini dia pegang. Kat belakang dia. Ini kat dalam dia. 1, 2, 3 ni.
Tak payah kacau pun, ni dah boleh basuh. Semua komponen dah buka. Pakai sudah berlepeh je. Ada 2 skru, 2 soket plastik ni tapi satu dah hilang. Visor, helmet, dia punya body, sponge dengan polystyrene. Ni boleh basuh, ni boleh basuh, ni boleh basuh. Lap, ni pun boleh basuh. Sementara basuh kan, nak tunggu dia kering. Kalau cuaca panas elok mungkin sehari je boleh settle. Kalau cuaca tak panas, hujan ke, mungkin ambil 2 hari. Standby satu helmet spare. Saya pakai helmet Onza. Ada visor clear. Siang malam senang nampak. Kalau pakai visor gelap malam kurang sikit . Helmet ni saya beli sebab dia saiz besar 62. Kalau helmet biasa saiz 60 kecil. Saya punya ukur lilit kepala besar, so selesa lah pakai ni. Ada sirip saiz 62 besar, saiz besar. Stiker Onza. Ada visor untuk habuk, visor clear, siang malam boleh nampak clear. Lepas tu dia punya tali pun pakai clip macam ni, senang. Boleh adjust saiz kat sini, nak besar ke nak kecil, adjust kat tali ni. Untuk orang bertudung pun sesuai, sebab bila orang perempuan pakai tudung kepala jadi besar, so helmet saiz 62 ni sesuai lah. Link Shopee saya letak kat description . Helmet spare standby. Sementara nak tunggu kita basuh ni, jemur kering. Untuk bahagian polystyrene ni, kat keliling ni dengan dia lekat dengan selotip je . Selotip. So kalau nak tukar sponge ni kan, nanti pasang, nak lekatkan dia pakai selotip ni. Selotip keliling. Lepas tu berus, kalau nak gosok pakai berus yang lembut dan halus lah, supaya sponge dia tak koyak. Ni kalau berus kasar ni, keras ni tak sesuai . Kita tak nak sponge ni koyak. Ni boleh rendam. Ini rendam, lepas tu basuh. Selepas beberapa jam rendam, kalau ada masa boleh lajak 24 jam supaya habuk kotoran peluh tertanggal. Lepas rendam, basuh dengan berus lembut, jemur sampai kering. Lepas kering jemur, pasang balik. Ni sponge kat dalam. Adjust agak-agak center lah. Tekan dia. Macam tu. Ini front. Ini back. Helmet. Positionkan agak-agak center lah. Ni front. Agak-agak center lah. Tekan sampai habis. Tekan sampai rapat lah. Macam ni. Sekarang pasang visor. Visor ada 2 part. Hitam dengan transparent. Soket sebenarnya tak hilang, dia melekat kat sini . Dia dah melekat kat sini. Nak cabut pun dah tak boleh. Tak apa, biar je. Yang sebelah sini kita masukkan lagi satu soket ni. Macam tu. Nampak kan? Dah masuk kan? Dah ketat ni. Kiri kanan dah masukkan soket tu. Soket tu akan masuk dekat bahagian yang ni, yang first. Pasang balik. Masukkan. Masukkan soket tu kat nombor 2. 1, 2. 1, 2 ni soket. Supaya dia boleh main buka tutup. Kat bahagian sini . Kiri kanan sama. Lepas tu masukkan kat lubang ni. Yang ni track ni untuk skru, yang ni lubang untuk masuk soket. Kiri kanan sama. Sini. Sebelah sini masuk. Sebelah sini pula.
Okey, lubang yang pertama. Okey, dua-dua dah masuk rapat. Ni ikat dengan skru kiri kanan. Kiri kanan ikat dengan skru. Skru mata lepeh adjust position bagi ni. Bagi selari lubang atas bawah. Okey, masukkan skru. Okey, kiri kanan. Okey, cuba. Okey, dah okey kan. Cuba ketatkan sikit dengan screwdriver. Okey, ketatkan ikut arah jam. Okey, dah. Okey, kalau terlampau ketat, longgarkan sikit ikut kesesuaian. Okey, kalau terlampau ketat, longgarkan sikit. Okey ni. Settle, siap. Nak buka pakai satu tool saja, screwdriver lepeh.